Paling memorable bagi aku lah. Yang ni memang best gila. Aku buat tombstone atas lantai surau, lantai simen tu. Tung bunyi kan. Lepas tu dia terbaring. Alamak. 5, 6, 7. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini Bedah Gusti special. Pasal aku selalu saya gunakan saya tau. Tapi pasal hari ni special. Jadi saya terpaksa tukar mod dan terpaksa ganas sikit lah. Kita bersama dengan pengaruh yang saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi di kalangan kolektor. Dan kita tahu dia ni seorang yang serba boleh. Musician, rockers, part metal, Samad Metallica, mengumpul toys yang tegar dan juga tengok gitar-gitar yang ada. Tapi kali ni kita tak nak cerita tentang tu semua lah. Itu semua bukan level saya untuk nak memperkatakannya. Kita nak bercerita tentang Gusti. Kita nak down memory lane tentang Gusti, di mana yang macam kita tahu, Gusti ni merupakan salah satu pop culture yang pernah menjadi fenomena semasa kami Gen Z ni. Gen Z kata Gen Y? Kita Y Y saya tak tahu lah. Gen Y membesar. Jadi siapa yang tak minat Gusti masa tu, dia memang orang kata kena pulau macam tersisih lah. Okay. Jadi saya bersama dengan Adam John. Okey, seorang pempengaruh yang sangat dikenali seantero Malaya. Okey Adam, terima kasih. Alright bro, selamat datang ke rumah aku. Ni dekat Adam punya studio ni, man cave ni kan. Jadi dia punya vibe tu lain macam. Okey Adam, macam mana kau boleh terjebak dengan Gusti? Bila first time kau tengok Gusti, Adam? Macam kau cakap tadilah, in the 90s kan, masa tengah membesar dulu, kita masa time tu entertainment kita very limited lah. Kita tak ada internet kan. Jadi apa saja yang disajikan oleh TV, itulah yang kita tengok kan. Walaupun 3-4 channel je. Sampai kita dah tahu, okey, pukul 5 cerita apa, pukul 6 cerita apa, pukul 7 cerita apa kan. Sebab kita memang tertunggu-tunggu kan. Because itulah dia time untuk kita tengok kartun ke apa ke kan. Dan salah satunya ialah Gusti lah kan. So masa tu aku ada uncle, aku ada cousin-cousin yang lebih tua dari aku, yang memang really into wrestling, yang memang jenis percaya habis ni. Yang memang hardcore gila, yang macam kalau kata wrestling tu tipu, dia orang marah. Sampai yang macam tu kan. So dan masa tu pula jenis sewa videotape. Alright. Kan. So diorang ni lah yang sewa videotape, sewa WWF punya videotape apa semua. Jadi kita orang akan tengok sama-sama. Alright. Tengok dengan uncle aku, dengan cousin-cousin aku lah kan. Jadi memang sampai ke tahap aku, adik-beradik aku, cousin-cousin aku ni memang bergusti. Bergusti dalam masa try tu. this at home. Bukan don't try this at home, try this at home. Try this at home. Okay. Dan aku ingat lagi masa tu dekat rumah opah aku. Masa tu rumah opah aku ni dekat somewhere dekat area Wangsa Maju. Dia nama kampung tu Kampung Wirajaya. Tapi kampung tu dah tak ada. Dia orang dah demolish, dia orang dah naik apartment tau. So rumah opah aku dekat situ, dekat Kampung Wirajaya tu, dalam rumah tu lah segala-galanya berlaku dalam rumah tu lah. Sampai patah katil apalah semua dalam rumah opah aku tu lah kan. Memang pot lah. Memang pot lah. Rumah memang rumah kayu kan. Rumah 80s, 90s punya rumah kampung kan. Aku ingat lagi macam dekat dinding ni, dinding corner macam ni, dinding kayu, tapi rumah kampung dulu dia dinding kayu tu, lepas tu dia ada macam apa kita panggil ni, dia ada macam tulang kayu tu kan. So dia ada macam tingkat-tingkat tau. 1, 2, 3 Alright, okay. So tempat tu jadi macam tempat kita orang panjat dan lompat atas jadi katil. top rope lah. Yang tu kan memang best gila lah. Daripada situ, daripada corner tu, yang mana yang dah terbaring atas katil tu, tunggu je lah nak kena kan. Panjat sampai atas ni, lompat. Jadi macam man lah. Memang gila lah masa tu lah. Tapi yelah, sebab masa tu entertainment tak ada apa kan. Kalau tak keluar petang-petang main basikal,
bergusti lah kat dalam rumah kan. Dan kita kena ingat bahawa time tu bukan zaman internet dan semua orang percaya bahawa gusti merupakan satu sukan masa tu. Memang real lah. Dia bukannya stage ke macam memang orang duk league hari ni kan. Jadi memang kita yang membesar dan menonton, wah ni best ni, why not kita try kan. Jadi macam aku juga masa kat sekolah dulu, masa cikgu mesyuarat kat belakang ada papan LK jadi bahan lah. Tapi yang itu masa aku sekolah rendah lah. Dan bila masuk ke sekolah menengah pula, lagi pula masa tu zaman Smackdown. Betul. Smackdown dengan Raw is War. Okey. Kan? Untuk makluman para penonton sekalian, kita di Malaysia ni dihidangkan dengan gusti bermula pada RTM tahun awal 90-an, 91, 92. Masa tu dalam wrestling ditayangkan waktu malam. Yes. WWF Superstars, WWF Wrestling Challenge. Jadi pengalaman aku masa nak tengok tu dengan orang tua, tapi dah lewat malam pergi tidur. Jadi kau dalam bilik kau menangis dah dengar ni. Dengar kat luar. Dah le rancangan Superstar tu yang lawan best last saja. Yang mula-mula semua lawan orang tak kuat. Aduh, memang spoil betul. Okey, jadi daripada tahun 92 tu wrestling terhenti sekejap di Malaysia. Sampailah pada awal tahun 97, 98 tiba-tiba wrestling ditayangkan di TV3. Dan dia berterusan dengan acara Smackdown pada tahun 1999. Dan masa inilah adalah the peak of wrestling. Yes. Masa tu pula memang tengah Attitude Era. Dan yang semua orang demam gusti masa tu. Kalau engkau pergi sekolah malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, wrestling ditayangkan, pagi esok tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain. Memang budak-budak dekat sekolah memang cerita tu je. Siapa yang tak tengok nganga. Orang cerita apa siap? Ya. Punyalah hebat gusti masa tu. Betul. Jadi Dam, apa yang influence kau untuk menonton gusti waktu itu? Masa tu ada tak orang cerita yang gusti ni bohong lah, berlakon lah? Ada, memang ada. Memang ada yang kata apalah percaya kan. Tumbuk semua tipu kan. Bunyi je lebih, hentak kaki lebih. Tang kan. Tapi bukan tumbuk betul-betul kan. Tapi dia punya seronok tu. Betul. Dia punya seronok tu tengok macam uish, lepas tu dia punya yalah all the gimmicks yang dia orang buat apa semua kan. Macam time Hulk Hogan pun dah aku walaupun kecil je masa tu, tapi bila tengok Hulk Hogan dia kan aku melompat-lompat depan TV kan. So benda tu yang jadi seronok dia macam betul. Tahu dia bukan betul, memang tahu kan. Tapi bila dah masuk yang era-era Smackdown, era Attitude apa semua, yang itu dia dah jadi macam sedikit believable tau. Sebab dia dah ada macam pukul darah-darah kan. Betul. Macam Triple H lawan Mick Foley apa semua tu kan. Yang tu semua dia dah jadi ganas sikit tau. Tu time-time kita lah tu. Aku dah sekolah menengah masa tu kan. So masa tu dia macam dah naik ke satu lagi level yang macam agak believable tau. Betul, sebab bila bercerita pun macam gila lah, berdarah-darah siut. Kan? Benda tu sebelum ni tak pernah ada, tak pernah tengok lagi kan. Gila lah, dia tabur paku atas ring apa semua kan. So dia dah jadi satu lagi level. Dan masa tu jadi lagi terbakar. Lagi bersemangat nak tengok. Pasal macam yang kita tahu, wrestling zaman Hulk Hogan, zaman Ultimate Warrior awal tahun 90-an, 80-an, Golden Era tu. Masa tu dia punya rating masih lagi PG. Parental guidance, sesuai untuk ditonton sisi keluarga. Jadi bila memasuki lewat tahun 1996, WWE ni dia struggle Dam. Dia struggle pasal dia nak beat WCW. WCW bagi competition yang sangat ni lah dengan NWO apa semua. Vince McMahon cari cara macam mana aku nak naikkan company aku. WWE masa tu nak bankrupt Dam. Kau bayangkan daripada lawan kat stadium, dia pernah lawan dekat Dewan Sekolah je Dam. Nak jimat kos punya pasal. Jadi hujung tahun 1997, Vince McMahon kata, dia umumkan sekarang kita akan tak nak lagi memperbodohkan peminat dengan watak baik, watak jahat. Sekarang kita perkenalkan Attitude Era. Jadi kita bebas nak sokong siapa Dam. Either orang tu baby face, orang tu heel, terpulang pada kita nak menterjemahkan, nak sokong siapa. Jadi bermula dari situ Attitude Era. Dan semua masa tu diberikan kebebasan untuk nak mempamerkan karakter masing-masing lah. Karakter saya memang attitude betul lah. Attitude lah. Stone Cold dengan Stone Cold, The Rock dengan The Rock, masing-masing ada karakter yang sangat memorable. Dan karakter-karakter diorang pun yang memang boleh kata macam
Yelah style-style korang ajar Rebel di Generation X. Macam kita tengok awal 80-an tahun zaman-zaman Hulk Hogan dulu, ada juga macam-macam karakter, tapi karakter yang ridiculous. Ada yang jadi badut, ada yang jadi tukang pam tandas, jadi warden penjara. Jadi dia nampak kartunis dekat situ lah. Tapi bila Attitude Era dia dah jadi memang nampak ganas, nampak gangster. Betul, based on reality. Betul. Macam Stone Cold Steve Austin memang nampak redneck habis lah. Memang Mat Salleh yang racist kan. Bukan dia racist betul, tapi gaya dia karakter macam tu gitu. Karakter macam tu kan. Lepas tu The Rock yang memang kutuk-kutuk orang kan. Okey. Okey dah. Gilanya kita dengan Gusti waktu itu. Kalau tanya akulah. Zaman tu kita di samping TV3, masa tu kita juga ada CD. Kau ada tak koleksi CD? Ada bro. Cuba tunjuk sikit. Alright. Ini VCD zaman dipanggil ni long box. Long box ni memang actually long box ni berasal daripada CD-CD lagu. Early 90s. Early 90s long box macam ni memang untuk album-album ni lah, rock ke metal ke whatever kan. Tapi bila masuk era VCD dia pun buat long box juga. So ni semua VCD zaman-zaman wrestling dulu lah. Actually aku ada banyak lagi tapi banyak yang dah hilang. Tapi ni antara yang survive lah. Benda ni wujud masa kami zaman sekolah menengah lah. Jadi jangan tanya nak beli kat mana. Memang tak ada. Lepas ada long box, dia orang buat yang dia orang simplify sikit lah, macam jimat kos sikit. Dia bukan apa dah, masa long box macam ni, dia punya distributor dia adalah WWS ni. Kan? Dia punya ni Titan Sports ni. Kemudian bila lisensi mereka tamat, Seni Mutiara ambil alih. Dan Seni Mutiara dia simplify kan lah. Dengan kotak yang lebih nipis macam ni. Dulu untuk pengetahuan semua, dulu lombok macam ni, kalau anda tak mampu beli satu kotak macam ni, satu kotak ni dalam 30 lebih. Anda boleh beli satu-satu lah. Tak boleh satu-satu. Bulan satu beli CD 1, part 2, part 3 kan. Memang sengkit masa tu kan. Tapi bis, yang ni aku punya favourite lah. Royal Rumble 2000 ni yang paling paling memorable bagi aku lah. Yang ni memang best gila. Bayangkan Mankind diperkotak kasutkan oleh Triple H selama berbulan-bulan, sampaikan dia give up. Dia kata okey lah, aku tak nak lawan dengan kau lah Triple H, tapi aku ada pengganti. Siapa? It's Kexter Jack. Dia juga. Tapi muka Triple H tu cuak tu macam orang lain tau. Macam orang lain. Betul. This is one of the best match between Mick Foley dan Triple H. Memang. Dan ini merupakan VCD kedua. Kau tengok masih seal lagi otak dia. Masih seal lagi tak buka. Okay. Ini adalah VCD kedua terbitan Seni Mutiara. Yang first adalah VCD Armageddon. Armageddon tu tahun 99 tu siap dia jual part 1 kotak lain, part 2 kotak lain. Kepala otak dia. Jadi mungkin dia dah insaf. Bulan berikutnya satu, okey, 3 CD dalam satu. Kalau kau tengok dalam kat sini, dia punya tulisan ejaan nama-nama penggusti ni pun sesedap dia je. Chris Jericho. Apa lagi? Dan Master Silly. Ursula. Jadah apa Ursula? Asal boleh je. Asal boleh. Ini mamak Seni Mutiara yang tak. Okay? Jadi ini adalah kenangan kita lah. Dan masa ni kita orang struggle tau nak kumpul. Sekolah lagi, mana ada duit. Jadi duit belanja yang mak ayah bagi, duit sekolah tu sanggup berlapar waktu rehat nak kumpul, nak beli VCD ni. Duit raya jangan cerita dah. Memang habis ke sini. Duit raya dah lah. Masa tu duit raya duit shilling tau. Punyalah berat. Dan jahatnya dia orang masa tu bukan setakat PPV macam tu dah. Dia jual sekali koleksi Ultimate Warrior, koleksi Hulk Hogan, kalau otak dia habiskan orang. Jadi itu adalah kenangan-kenangan kita lah. Dan bermula tahun 2002 bila mana WWE pasca dia orang buat SmackDown Tour tu kan. WWE dia buat apa nama, dia mengumumkan, masa tu Ric Flair mengumumkan bahawa WWE akan mula disiarkan di TV Malaysia tapi melalui Astro lah. Berapa orang je ada Astro masa tu kan. Jadi kau nak tengok wrestling live, kau kena ada Astro dan kena ada season pass. Maksudnya kena tambah duit lagi. Dan masa tu
kesempatan tu diambil oleh token-token cetak rompak ni untuk nak buat VCD cetak rompak dan masa tu berlakulah era penurunan penjualan CD-CD original dan pasal orang dah boleh beli cetak rompak. Bukan apa, kalau kau nak beli original, orang ni lawan hari ni sebulan akan datang baru keluar CD dia original. Yang cetak rompak lawan pagi ni malam kan ada CD dah tengok dah. Kau tahan ke nak tunggu apa jadi kan? Tak boleh tahan mate. Aku yang masa tu berpegang, aku akan beli ori, aku tak akan tengok cetak rompak ni. Tak boleh lah, tewas jual. Dah RM3.10. Yang ni RM23. Banyak dia punya perbandingan yang memang kau tak boleh nak dengan dia. Dengan kita masa tu duit pun kena kira kan. Okey Dam. Bila yang kau start menonton dan bila masa yang kau rasa dah this is it? Kau dah macam tak berapa layan lagi? Aku rasa masa sekolah menengah tu memang tengah gila betul lah. Memang tengah gila betul. In fact, dekat sekolah sendiri pun memang aku ingat lagi, aku ada 2 orang kawan yang memang bergusti dalam kelas. Aku ada seorang lagi tu, nama dia, kita panggil dia Maple. Ada seorang lagi Mio. So aku Mio Maple, aku Big Show. Aku satu sekolah panggil aku Big Show. Yang Maple tu dia suka jadi The Rock. Yang Mio tu dia Stone Cold. So kita orang bertiga ni lah sampai patah meja kelas, patah tingkap kelas pecah. Tingkap pecah tu lagu Stone Cold lah. Punya anak real lah. Sampai dalam surau. Aku ingat lagi, aku pernah buat tombstone dekat Maple ke dekat Mio, kot. Aku buat tombstone atas lantai surau, lantai simen tu. Tum bunyi kan. Lepas tu dia terbaring. Tu aku tanya, kau okey tak? Dia diam. Okey. Sambung. So masa tu memang tengah betul-betul peak lah memang kan. Lepas tu datang pula dia orang ke Malaysia masa tu kan. Pun aku pergi juga. Pergi 2001 tu? Pergi 2001 pergi, ada satu lagi 2014 pun pergi juga. So memang tengah gila betul masa tu. Tapi aku rasa aku start menurun apabila dah keluar yang baru-baru lah. Yang baru-baru ni yang aku dah start tak berapa follow kan. Yang kira yang aku paling fanatik sekali masa era The Rock tengah best, Stone Cold tengah best, attitude lah kan. So lepas diorang pun dah slow, aku pun slow sekali. Yang baru-baru ni aku tak berapa follow lah. Tapi aku proud aku follow masa zaman yang betul-betul kan, macam kemuncak dia. Macam sekarang ni best tu maybe best, tapi pada masa tu sebab dengan kekurangan entertainment lain yang orang lagi gila masa tu kan. So I was there lah. Kita berada di tempat dan masa yang betul masa tu. Tempat dan masa yang betul lah kan. Dia betul macam Adam cakap, kalau kita dah stop at one point, pasal wrestling ni is a storytelling punya showbiz tau. Kalau kau dah stop, kau tak akan dapat follow jalan cerita dia. Nanti kau akan lost. Dah muda tak kenal siapa ni. Daripada golden era zaman Hulk Hogan, kemudian ke new generation era. New generation era ni 93 ke atas. Zaman Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel. Kemudian Diesel dengan Scott Hall, Razor Ramon berpindah ke WCW, tinggal Shawn Michael, start Attitude Era. Stone Cold, The Rock. Habis Attitude Era, tahun 2002 beralih ke Ruthless Aggression Era. Masa tu John Cena dah boleh naik, Randy Orton. Aku rasa kan, aku rasa masa start Randy Orton, John Cena semua tu, masa tu lah aku start kurang. Masa kemasukan diorang ni lah kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan Attitude Era, Adam, keganasan zaman Ruthless Aggression ni lagi lebih lah. Dia punya darah tu memang lagi jangan cakap lah. Memang betul-betul orang cakap macam ada, kalau kau lagi banyak darah, lagi banyak allowance kau dapat dah. Dia punya terminologi apa. Actually aku rasa masa zaman kita tengah peak masa tu, satu lagi yang aku rasa yang maybe sekarang ni macam tak ada lah kan. Macam kes-kes Chris Benoit, macam Eddie Guerrero mati kan. So mungkin benda-benda macam tu, macam pada aku maybe
makes it more real. Betul. Kan? Kita sedih betul-betul. Betul. Kan? Kita macam terkejut betul-betul ya. Chris Benoit punya case kan teruk betul, kan. Betul. So kita rasa macam wish dia ni rupa-rupanya gila betul lah dia ni kan. Jadi kita invest kita punya feelings lebih tau. Kita macam terus orang kata macam apa, dia punya menghayati tu lagi lebih betul. Betul. Kalau kita bercerita dengan orang biasa, kalau kita cakap yang kau tahu tak aku pernah menangis tengok wrestling, orang akan gelak tau. Dia orang akan gelak. Dia orang akan gelak. Apa benda kau ni wrestling nangis? Kan? Tapi dia tak tahu yang kadang-kadang wrestling ni dia ada momen-momen yang dia berpaksikan realiti. Contoh macam Adam cakap tadi, waktu-waktu kematian Eddie Guerrero, waktu-waktu pada Chris Benoit, dan kalau zaman kita dulu, zaman Attitude Era, semasa kematian Owen Hart. Yes. Owen Hart mati sangat tragik, jatuh daripada ceiling. Sampai kalau kau ada lagi CD dia dalam Jim Ross dengan Jerry King Lawler yang jadi komentator waktu tu sampai lost word. Tak boleh susah nak gambarkan. This is not entertainment. This is not a part of storyline. Ini betul-betul kejadian. Bukan cubaan dia kata. Macam gitu lah. Dan kita yang menonton waktu tu tengok tape tau. Over the Edge 1999. Betul ke Owen mati? Masa tu mana ada berita internet apa semua. Kita tahu disahkan benda tu berlaku. Beberapa minggu selepas tu dalam paper ada, masa tu utusan Malaysia ada berita Gusti dah. Segmen Gelanggang Gusti tulisan Macan. Setiap hari Rabu ada satu kolom Gelanggang Gusti. Jadi dari situlah kita dapat maklumat-maklumat terkini. Di samping majalah-majalah Gusti berbahasa Melayu yang diterbitkan setiap bulan. RM5. Punyalah masa tu kan, punyalah masa tu Gusti ni boleh jual. Betul. Sampai kan majalah Mangga pun ada pin up The Rock. Ya. Di tengah-tengah gambar artis dekat kolam kan. Tiba-tiba ada The Rock. Punyalah. Memang betul lah masa tu wrestling memang one of pop culture yang sangat fenomenon. Dan semua orang bercerita. Jadi memang siapa-siapa jadi peminat Gusti masa tu memang sangat cool lah. Dan aku sendiri berasa bangga berada dalam zaman tersebut. Part of it. Dan bila kita berjumpa balik kawan-kawan kita dan mereka tahu yang kita masih follow, dia orang pun agak kagum juga. Betul. Kau follow lagi follow lagi. Aku sama Stone Cold dulu. Ni yang budak kat komen dekat TikTok ni tu. Sama Stone Cold aku percayalah dulu lawan betul. Sekarang berlakon lebih. Padahal daripada dulu sama je. Okey dah. Kita imbas balik masa zaman kegemilangan Gusti tu, khususnya zaman Attitude Era. Siapa ahli Gusti yang paling kau get over dan begitu yang kau betul-betul minat lah? Yang betul-betul minat sampai tahap tampal poster ke apa kalau ada? Aku rasa pada zaman tu yang tak dapat elak yang kita memang automatik suka, salah seorangnya The Rock. The Rock kan. Dia punya gaya, dia punya rupa, promo dia, baju batik dia, kening dia kan, people's eyebrow lah, people's elbow lah, apa semua kan. Lepas tu dengan dia punya speech dia, The Rock, karisma dia, mic skill dia, karisma dia dengan dia punya speech tu semua memang tak boleh cakap apa kan. So The Rock, and then Steve Austin lah. Steve Austin sebab dia punya ganas tu. Dia punya ganas tu, dia punya tak cakap banyak, dia terus sepak, dia terus stunner kan. Waktu dengan so dua tu yang memang aku betul-betul suka betul lah kan. Tapi yalah, aku dekat sekolah orang panggil Big Show kan. Sebab rupa aku lah kan, saiz aku apa semua. Tapi aku tidaklah betul-betul minat sangat dekat Big Show sebenarnya kan. Tapi selain daripada tu, DX lah. DX lah. Yang tu pun aku suka gila. Road Dogg lah. Road Dogg tu aku punya favourite betul. Baik. Masa tu semua orang tengok WWF, World Wrestling Federation. Tapi kita perhatikan Adam dalam beberapa konten dia, dia boleh pakai topi NWO. NWO bukan WWF. Ni rival kot. Cerita lah. Macam mana boleh WCW punya influence? WCW, aku start tengok WCW sebab yelah masa tu WCW pun tengah naik kan. Lepas tu time tu pula Hogan dah masuk. Okay, alright. So Hogan dah masuk, and then ada Sting Sting, yes. kan. And then satu lagi Kevin Nash. Aku Diesel. suka gila. Diesel, aku suka gila kan. So aku macam, diorang ni kenapa nampak macam rugged gila tu kan. Lepas tu somehow
disebabkan WCW masa tu macam scale dia kecil sikit. Betul. Berbanding WWF. Dia nampak lagi raw. Okey. Dia nampak lagi raw dan aku rasa macam diorang punya gaduh macam nampak lagi real kan. So aku tengok WCW sekali aku macam NWO ni nampak macam Cool lah kan, dengan semua all black kan. Aku macam terus aku suka. Memang jadi suka gila. NWO ni dia jahat sebenarnya. Dia jahat. Tapi dia cool villain. Dia orang jahat yang kau cool. suka. Aku suka. Tapi dah masa tu WCW tak disiarkan di mana-mana TV Malaysia dah. Dari mana kau tengok WCW? Seingat aku WCW aku tengok kat VCD lah. VCD dengan videotape kan. Zaman-zaman kotak panjang ni pun ada juga kotak panjang WCW kan. So aku tengok VCD, banyak yang VCD lah, VCD kan. Dengan masa tu Hollywood Hogan kan. Dia bukan Hulk Hogan, dia Hollywood Hogan kan. Tapi memang tim NWO tu aku jadi macam best shoot dia orang ni. Dan kerana NWO lah WWE mengalami kemurungan merudum dan terciptanya Attitude Era. Kerana Vince McMahon nak beat NWO dia punya cool ni sampai geng-geng WWF, budak-budak WWF macam kita pun tergugat. Jump ship sampai jump ship dah tukar channel. Betul. Cuma kita kat Malaysia ni dia tak macam US lah. US ni kalau kau perasan Raw, Monday Night Raw dan Monday Nitro WCW dia bersiaran serentak dah. Jadi budak-budak ni memang dia akan switch channel kan. Pasal dia orang tengah bertanding berebut rating kan, mana lagi cool. Cuma kita kat Malaysia tak berasa benda tu lah. Tapi kita dapat tempias dia tu kita dapat. Jadi tu yang macam pelik. Macam mana Adam tahu WCW kan. Pasal masa tu kat Malaysia ada Adam WCW tapi dekat Mega TV. Orang kaya je kot boleh ada Mega TV. Memang Mega TV memang siapa ada Mega TV power lah. Walaupun 5 channel tapi ada WCW. Bukan kaleng-kaleng tu. Okey dah. NWO. Itulah memang NWO is orang cakap the most cool faction yang pernah ada dekat dalam sepanjang Gusti itu berlangsung. Okey dan tadi kau cerita yang tahun 2014 kau ada menyaksikan WWE live in Kuala Lumpur. Tapi kalau ikutkan masa tu kau dah tinggal lama dah Gusti, tapi kenapa kau boleh? Tapi sebab yang datang tu yang banyak yang dari zaman kita tu sebab ada Big Show. Aku nak tengok Big Show tu kan. Tapi betul-betul lalu depan aku. Sebab aku paling depan dekat ring. Dekat entrance pula tu memang betul-betul lalu depan aku cakap memang betul-betul besar manusia ni kan. Kita orang masa event tu kita orang dapat pas meet and greet kat belakang tabir tau. Dan tapi taklah jumpa Big Show, cuma masa kami beratur nak tunggu sign tu, masa tu kami dapat sign daripada kumpulan El Torito yang budak-budak Lucha Libre ni kan. Tengah beratur tu Big Show lalu Ram. Ceiling ni berapa inci daripada kepala dia, kepala otak. Besar betul. Gila kan. Besar betul. Tak pernah tengok manusia besar tu kan. Jadi kami masa aku scroll Adam punya profile Facebook, kenapa Adam ada dekat WWE Live ni? Kita orang ada kot masa ni. Tapi masa tu Adam belum jumpa Universe Gusti kot. Tak kita boleh dah berkenal-kenal masa tu lah. Jadi itulah betapa Gusti ni mencorakkan kehidupan kita. Walaupun macam Adam sampai satu point dia dah kurang, tapi nostalgia tu masih ada. Nostalgia tu ada. Dan dia punya minat terhadap yang lama punya masih macam tu lagi. So, dia tak adalah kata aku dah totally buang habis. Tidak, tak buang habis kan. Kalau ada tengok yang dulu-dulu punya still seronok lagi kan. Cuma kalau, yang baru-baru ni je lah kan. Ada tak wrestler baru sekarang yang kau kenal? Siapa tu? Yang perempuan tu kenal lah. Yang bercelak tu, rambut hitam tu apa? Mama apa panggil? Rhea Ripley. Mami tu sebab memang dalam Facebook memang aku rasa muka dia je kan. Memang dia antara yang paling popular kan. Lepas tu style dia semua nampak best lah kan. Tapi kalau yang lelaki ni lah siapa tu? Roman Reigns kan. Bakal jadi Akuma Street Fighter. Betul. Tu antara yang aku tahulah, tahu sikit-sikit je lah. Tapi not into macam dulu-dulu lagi lah. Yalah kadang walaupun tak ambil tahu sangat, tapi kadang benda tu terlalu. Tapi benda tu terlalu. Algoritma Facebook tahu. Dia ni bekas minat Gusti. boleh ni kot. Boleh engage jugalah kat situ. Kan.
Oh, seorang lagi yang best time kita dulu yang aku suka lah, Edge. You think you know me? Yeah. On the way aku ke sini tadi Dam, aku baru layan podcast dia. Oh yeah. Chris Van Vliet. Memang best. Adam Copeland Edge. Adam Copeland Edge. One of the best jugalah. Yes, dia memang best. Ada tak apa-apa kenangan kau dengan Gusti ni Dam yang kau masih ingat sampai sekarang? Mungkin dengan kenangan menonton Gusti bersama dengan kawan yang mungkin kau rindu nostalgia tu, yang harap-harap supaya benda tu dapat diulang semula. Definitely tengok Gusti dengan cousin-cousin aku dulu lah, yang dekat rumah opah aku kan. Cousin-cousin aku pun sekarang ni semua dah masing-masing lah kan. Ada yang duduk Johor, ada yang duduk KL. Tapi kalau dapatlah gather balik semua kan, yang tengok wrestling dulu, lepas tu kalau duduk sama-sama dan tengok balik wrestling yang kita orang tengok dulu, wah mesti best lah. Dapat jadi kanak-kanak dia. Bukan tengok wrestling yang sekarang tau, tengok replay match yang dulu-dulu kan. Mesti best. Tapi benda tu tak mustahil lah. Masa sekarang Netflix pun ada lah, yang lama-lama semua ada. Rajin tak rajin kau nak scroll kan. Walaupun dah tahu apa jadi dah tahu siapa menang, dah tahu siapa kalah, dah tahu apa dia akan buat kan. Tapi kalau tengok replay match tu, setiap kali benda yang kita dah tahu, okey, dia nak kena ni, bam! Mesti best gila. Itulah. Itu yang kenangan yang tak boleh nak dibeli tu kan. Sebenarnya itulah, Gusti ni memang betul-betul memberikan impak kepada kanak-kanak generasi Y macam kami lah. Dan saya rasa kepada adik-adik semua yang mungkin baru-baru nak belajar tengok wrestling ni, mungkin boleh bermula dengan zaman-zaman Attitude Era dulu lah. Nak mengembalikan rasa, nak menaikkan rasa power ni dari segi percakapan. Wrestling ni Dam, dia bukan sekadar aksi dalam gelanggang Dam. Dia punya mic skill, dia punya betul. Cara dia orang kutuk-kutuk orang. Dulu Smackdown zaman kita tu Dam, dia sebenarnya siaran asal dia sejam setengah, tapi TV3 cut jadi 45 minit je. Dan iklan aku ingat ada seminggu tu setengah jam The Rock dengan Triple H duduk sembang bersembang je. Bila nak lawan. Ya tu kan, pun sakit hati tu. Aduh, tapi itulah dia kan. Jadi bila kat sekolah kita pun ni bincang balik, apa dia siut dia orang sembang kan. Jadi itu memang kenangan lah. Dan kalau saya rasa kalau anda semua ada juga kenangan-kenangan yang boleh dikongsikan bersama, boleh sama-sama bagi komen. Dan aku rasa kau Dam sebagai seorang influencer yang sangat hebat kat Malaysia ni, bolehlah kot menyeru kepada rakan-rakan peminat Gusti untuk kembali bersatu kan. Satu bumbung macam ni lah. Mungkin ada sikit kata-kata untuk yang pernah minat Gusti dan sekarang memperlekikan Gusti. Biasalah kita orang kata bila dah jadi grown ups ni kan. Kita dah jadi grown ups ni, kadang-kadang kita lupalah apa yang pernah buat kita seronok satu masa dulu kan. Cuma orang macam aku dengan Apis ni je yang berdegil. Kita orang kekal percaya walaupun orang duk ni kan. Aku pernah Dam satu kenangan masa aku form 2. Aku ingat dia masa tu kelas malam, kelas prep. Member aku dia duduk Johor. Orang Johor dia dapat TV Singapore. Jadi dia dapat tengok wrestling kan. Lepas tu kita orang tengah cerita pasal wrestling, lepas tu dia datang, kau tahu wrestling tipu tu. Aku nak bertumbuk dengan dia dah. Tapi aku kalah. Macam yang Radio 9 pertandingan dan anda tu. Bandaraya dan anda. Saya lagi teruk lah kena. Sanggup bergaduh dengan kawan nak mempertahankan mazhab Gusti tu adalah benar. Punya dia teruk. Tapi itulah yang membawa kita ke hari ini kan. Tapi itulah kan, kalau dapat tengok balik yang kita suka, yang kita minat dulu, maybe lah boleh mendatangkan balik feeling tu kan. Macam ni aku tengok ni dulu kan. Dan aku rasa dia lagi seronok bila dapat jumpa kawan-kawan macam ni lah. Kita sembang dengan kawan-kawan yang sama-sama minat, baru feel tu boleh datang balik kan. Okey lah, itulah. Jadi itulah kita punya motif utama kenapa aku buat bedah Gusti versi Adam John ni. So kita nak mengimbau semula. Dan aku rasa Netflix pun, WWE masukkan WWE dalam Netflix pun, dia tak masukkan yang baru-baru, dia masukkan serial lama. Yang lama. Nak ajak orang-orang yang macam Adam, Daun
memory lane. Kembali semula. Sebab satu benda tentang hobi kita ni. Hobi kita ni actually yang betul-betul invest, especially money, adalah generasi kita. Betul. Generasi baru tengok, but they cannot spend. Betul. Diorang tak ada duit. Yang spend sebenarnya kita. Yang 30-an, 40-an ni kan. Sebab benda dia punya peak masa kita budak-budak, masa kita kecil kan. Jadi sekarang ni kita semua dah membesar dan kita ada kerjaya dan kita ada duit. So kita mencari balik benda-benda yang nostalgia ni, masa ni lah kita spend kan. Jadi orang-orang macam Netflix ke, all these big corporation, dia orang tahu okey, sebenarnya golongan yang membeli dia orang ni 30-an 40-an ni kan. Jadi time ni lah dia orang nak keluarkan balik semualah. Kalau dalam kategori kartun, time ni lah keluar balik Transformers, time ni lah keluar balik Thundercats, time ni lah keluar balik G.I. Joe apa benda semua kan. Sebab dia orang tahu siapa yang beli kan. Budak-budak yang menonton mereka masa kecil ni sekarang dah jadi bapak budak. Dah jadi bapak budak. Kanak-kanak 30 tahun ke atas. Jadi dah ada duit. Jadi dah ada duit kan. Dan bukan saja dah ada duit. In fact yang ada kerjaya yang hebat-hebat, even yang doktor lah, yang engineer lah, apalah, semuanya memang berasal dari 90s kids kan. So termasuklah dengan wrestling. Betul. Sama je kan, sama. In fact t-shirt Austin 316 dan t-shirt NWO masih terjual sampai sekarang. Masih terjual kan? Masih terjual. Sama je kan? Album Metallica ke, t-shirt wrestling ke, semua masih terjual. Ada permintaan dia. Ada permintaan dia kan. So, dan yang macam aku cakap lah, yang membeli siapa? Kita lah. Itulah. Okey dah. Rasanya tapi ni panjang kita nak cerita, tapi sebelum kita wrap up kita punya ni, ada beberapa benda yang aku bawa untuk Adam lah. Geram ni. Okay, first kita tunjuk lah. Okay, ini adalah belt WCW. Kalau tengok sini ada tulisan Goldberg kan. Goldberg. Dia adalah diproduce tahun 1999 bang. Ada stamp kat situ. Dan yang ni WCW. Inilah NWO spray. NWO. Ya. NWO. Tahu. Jahat nak mampus Hogan. Okay, ini adalah belt NWO. Okay. Kau cakap Goldberg ada satu. Okay, ni aku nak reveal satu benda Aku pernah ada seorang ex-girlfriend. Bapak dia sebiji punya Goldberg. Aku takut sial. Nasib baik tak jadi dengan dia. Kalau tak kena spear lah. Kalau tak kena spear. Okay. Ini pula belt Intercontinental. Aku rasa follower aku semua dah biasa tengok. Cuma untuk engkau Dam, apa yang istimewanya belt ni biasa je. Even WWE, tapi dia ada sign ni Dam. Cuba baca. Siapa ni? Ricky the Dragon Steamboat. Ni zaman-zaman 80-an dulu, zaman-zaman Hulk Hogan yang keluar macam naga, dia boleh tiup. Tahu. Ricky Steamboat. Masa ni kau dapat kat mana tu? Masa ni dia kan masa promo untuk press conference untuk WWE Live in KL. Ricky Steamboat datang. Okay. Untuk launching punya itulah. Dan masa tu ambil kesempatan lah untuk dia sign apa semua. Dia Ricky the Dragon Steamboat. Terpaksa ada orang nak beli benda ni, aku tak jual. Susah nak dapat sign ni. Okay, aku ada satu benda yang baru order. Memang lambat lagi lah nak sampai pun. Aku order Hulk Hogan punya autograph. Serius lah. Hulk Hogan punya autograph dalam dia trading card lah. Trading card kan. Tapi yang memang approved by dia panggil Celebrity Authentics. Celebrity Authentics. So salah satu yang aku order ialah Hulk Hogan punya card dengan ada autograf dia. Yang tu sampai nanti kau lah orang pertama aku nak share. Okay, kita pun terus je. Dan kita ini adalah ini zaman berat 2002 Ruthless Aggression. Ini adalah belt pertama yang dimenangi, bukan pertama lah, Hulk Hogan menang belt ni, the last WWF champion sebelum bertukar jadi WWE champion. Okay. April 2002 ketika mana WWF get the F out, jadi WWE. Dan dia menggunakan belt ni lah. Pernah dipegang oleh Eddie Guerrero, Brock Lesnar, John Cena, JBL.
Inilah belt inilah yang first dia jadi WWE. WWE World Champion WWE. Get the F out. Get the F out. Oh, tapi itu satu lagi point yang aku bangga sebab kita hidup di era WWF. Betul kan. Itu penting bagi aku. Aku dalam video-video aku banyak kali aku sebut aku layan era WWF belum jadi E lagi. Betul lah. Okay. Yang ni okay, ni latest lah. Ni World Heavyweight Champion yang baru. Ni kita cuba nak racun Adam supaya kembali semula ke bisnes. Okay, boleh buka. Okay. Sekarang latest champion yang pegang belt ni sekarang adalah Jey Uso. Untuk trivia, untuk makluman kau, Jey Uso adalah anak kepada Rikishi. Anak Rikishi? Betul, anak Rikishi, anak kembar Rikishi. Tapi yang jadi champion salah seorang lah Jey. Ada seorang lagi Jimmy dia kurang sikit. Tapi sekarang Jey Uso. Anak Rikishi. Sekarang anak Rikishi ada 3 yang betul-betul dominate WWE lah. Roman Reigns adalah sepupu dia orang. Anak buah Rikishi juga. Itu aku tahu. Jey Uso, Jimmy Uso dan Solo Sikoa. 3 ni adalah anak kepada Rikishi. Betul-betul lah. Jadi bila anak dia Jadi bila kita tengok wrestling atas kapal contohnya kan, beberapa ni keluar je, cakap ni anak Rikishi ni. Tahu. Semua orang tahu Rikishi siapa. Power tak power. Okay, ni adalah belt spinner lah John Cena. Ni pun belt lama tapi ni plastik. Boleh spin. Tapi Adam dah tak layan dah masa ni kan. John Cena. Right. Ini adalah belt pertama yang saya beli tahun 2008. Masa tu siap order daripada eBay tau. Masa WWE masa tu tak hantar ke Malaysia dah. Time tu memang ada eBay je pun. eBay je kan. Dan orang takut-takut nak beli. Betul. Ada hologram stiker. Menunjukkan memang autentik lah. Wow. Kotak besar sampai tu. Hantar ke office takut orang rumah bising. Ini latest lah. Ini WWE Champion. Sekarang WWE dia ada 2 brand, Raw and SmackDown. Jadi ada 2 champion lah. Satu yang Jey Uso tadi, yang sekarang ni sekarang John Cena pegang semula. Yang diorang cerita John Cena jahat apa semua tu kan. Ni lah dia. Kau tengok Adam, dia punya ketebalan besinya. So no wonder lah kalau kita tengok orang hentak kepala dengan beg ni boleh pengsan. Iyalah. Memang besi betul kan? Memang besi betul. Okay. Best. Alright. Tapi kau tahu kan, aku sebenarnya sebelum dia datang hari tu, memang ingat nak order satu belt kan. Sebab ada satu belt yang kau tahulah yang aku suka tu kan. Dan belt tu pernah dimiliki oleh The Rock dengan Steve Austin. Dua tu dah memang aku punya favourite. So diorang punya belt tu lagilah buat aku nak. And then on top of that, belt tu logo WWF. Kan? Itu yang mahal tu. Tapi itulah, ada je benda yang menghalang aku. Jadi tak sempat nak beli sebelum dia datang lah. Kalau korang wonder belt yang mana, belt yang dulu yang kami tunjuk yang dia kalah tu. Belt yang dia tak ada tu. Belt tu lah. Itu era Big Eagle belt. Belt okey. Kalau biru kan. Betul. Tapi aku suka betul lah belt tu. Betul. Tak apalah, nantilah InsyaAllah besok ke. dah ada hint-hint dia nak kembali tu. Okey dah. Sebenarnya aku personally rasa sangat teruja dan sangat terharu atas kesudian kau bersama-sama dengan kita berkongsi nostalgia. Jadi aku support channel-channel yang best-best macam ni. Bagi nak menghargai kesediaan Adam melayan kita peminat Gusti pada hari ini, ada sesuatu yang special untuk Adam. Aku nak bagi belt tak boleh makan modal. Kita cuba cari benda yang lain. Boleh nak bagi CD. Tengok ini dia dah keluarkan. Lagi power daripada CD yang aku nak bagi. Tak jadi bagi CD lah. Cari benda lain lah. Okey, sekejap Ni mana Apakah itu? CD dia dah ada. Tak payahlah. Simpan balik. Okey. Kita bagi dia. Majalah WWF Magazine. Ini tahun 1996. Buka. Boleh tengok sikit. Shawn Michaels. Ada tak ada punya ni? April 1996. Lama. Okey. Ni Adam baru-baru nak ni lah. Okey, ni kita bagi satu lagi. WWF Magazine Attitude Mei tahun 2000. Dah yang best ni. Yang ni logo yang original, yang ni logo. Apa kata buka dah, buka. Kita ni sikit tunjuk benda ni sikit. Boleh. Ni aku pakai ni. Ini memang
Kalau baca ni kita seolah-olah kembali ke umur 17 tahun lah. Ya. Wow. Ini pun aku dapat daripada seorang kolektor kita lah. Shout out kepada Abang Dani Gusti yang dia ni memang one of the best collector in Malaysia. Dia collect zaman daripada sebelum Hulk Hogan lagi Dam. Segala memorabilia, segala t-shirt, segala BCD, segala tape. Dan aku beli ni daripada dia lah. Dan okay, harapnya tu Diesel Kevin Nash. Okay. Dan ini adalah majalah-majalah macam ni memang susah nak jumpa sekarang. Okay. Dan kita harapnya supaya Adam rasa dapat menerima lah sedikit. Lama ada ni pula. Tunjuk sikit. Aduh, muka sendiri pula. Kan. Allah biasanya. Thank you lah bro. Tak ada hal. Kan, jadi bolehlah baca-baca, buat ulang kaji kan. Aku nak cari gambar yang Adam suka ni, tapi sekejap nanti kita cut sikit lah ni. Okay. Adam boleh tengok muka surat 7 lah untuk majalah 7 ni. Muka surat 7. Muka surat 7. Muka surat 7. 7. Ni. Yang ni ke? Bukan. Bukan. Muka surat 7. Ada lagi. 5, 6, 7. Ini pun ya juga. Ini memang time tu juga lah. Time Smackdown ni kan. Ada dalam game Smackdown, kau ingat tak? Dalam game. Masa dia loading tu. Kalau otak dia. Masa kita seorang, elok je gambar Rikishi. Lemak lalu gambar dia pula keluar. Gambar dia pula keluar. Aku ingat lagi dulu masa time game main PlayStation lah kan. Aku ada seorang sepupu. Sepupu aku ni alim-alim sikit lah kan. Bila keluar je gambar Trish kan, Astaghfirullahaladzim. Dan orang cakap salah satu yang jadi punca wrestling naik masa tu pun pasal ada PS1 masa tu. Itu salah satu faktor juga. Ya. Masa tu game Smackdown tu paling. Masa tu kalau kau pergi dekat kedai yang sewa PlayStation, semua TV game wrestling. Semua TV main game Smackdown. Lepas tu kalau pergi mall, arcade pun ada juga Smackdown punya game ni. Aku dulu dalam bilik aku, kat situlah TV dengan ni lah PlayStation aku kan. So aku adik-beradik aku bersusun kat bawah ni. Main game kat situ. Alright. Kan, kenangan tu. Dan itulah sedikit buah tangan untuk Adam supaya dapat mengembalikan memori. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Adam kerana melayan kita di YouTube channel Hafiz Azwani Tahir Bedah Gusti. Dan semoga orang-orang seperti Adam akan sedikit demi sedikit rasa nak terpanggil untuk menonton semula Gusti. Alright. China ni pun best juga. Sikit. Ini semua ni yang memang superstar masa zaman tu lah. Masa zaman Smackdown tu kan. So, korang jangan cari pula China selepas keluar daripada WWE. Aku tak nak tanggung saham tu. Dah arwah dah. Okay Adam, terima kasih banyak. Thank you bro. InsyaAllah ada rezeki akan bawa lagi Adam. Mungkin lepas ni kita buat live Adam nonton Epic Wrestling contohnya. Malaysia Pro Wrestling kan. Actually diorang banyak kali jemput. So insyaAllah lah kalau aku berkesempatan untuk pergi yang bulan 8 nanti, InsyaAllah aku akan ada dekat sana lah. Banyak kali diorang macam datanglah. Dan aku sangat-sangat berminat sebenarnya. Cuma tak ada kesempatan. Sebab aku tahu mesti bestnya tengok wrestling live depan mata ni lain. Betul. Dia punya hentak-hentak atas stage tu, bunyi pentas tu kan. Pam. Okay. Rasanya cukup setakat ini. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan kita akan kembali lagi bersama dengan Adam John. Jangan lupa follow TikTok, Facebook. Ada YouTube ke? YouTube tak ada. TikTok dan Facebook. Dalam masa yang sama kepada followers Adam John, kalau sudi dan suka dengan konten kami, konten saya pada minggu ini, sudi-sudikanlah untuk like, subscribe, follow TikTok saya, Facebook saya, YouTube saya, dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak cerita-cerita menarik tentang Gusti Professional. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Majulah Gusti untuk negara.